Sebelum ni, kita dah tahu dari mana datangnya 1 dinar bersamaan 4.25 gram emas. Kali ini, kita tengok pula dari mana datangnya berat 1 dirham. Inilah contoh 1 kilogram perak. Okey, pernah dengar tak? 7 dinar bersamaan dengan 10 dirham dari segi berat. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, 1 piawan berat telah ditetapkan. Berat 7 dinar adalah bersamaan dengan 10 dirham. Apa maksudnya? Ia bukan tentang nilai harga, tetapi berat fizikal logam tersebut. Mari kita faham dengan angka. 1 dinar ditetapkan seberat 1 miskol, iaitu bersamaan kira-kira 4.25 gram emas. Jadi, 7 dinar ialah 29.75 gram emas. Okey, kita kira pula bagaimana nak dapatkan berat 1 dirham. Berat 10 dirham bersamaan dengan 7 dinar. Oleh sebab itu, 1 dirham iaitu 0.7 dinar, iaitu 2.975 gram. 7 dinar, 29.75 gram emas. 10 dirham, 29.75 gram perak. Ya, hasilnya sama berat. 7 dinar sama dengan 10 dirham dari sudut timbangan, bukannya harga. Kenapa standard ni penting? Kerana ia digunakan dalam urusan syarak seperti zakat, mahar, diat dan muamalat. Ini juga supaya ukuran emas dan perak jadi adil dan konsisten walaupun nilai pasaran berubah. Kesimpulannya, nisbah 7 kepada 10 ini menunjukkan bahawa dinar dan dirham bukan sekadar mata wang lama, tetapi sistem ukuran yang sangat teliti dan menjadi asas kepada kiraan zakat emas dan perak sehingga hari ini.